Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Welcome back to Phoenix Vision YouTube channel di mana kita akan correct plot sampai Marvel call kita untuk stop. Tapi ini merupakan no spoiler review untuk filem Spider-Man Brand New Day yang akan tiba di Pawagam Malaysia bermula 30 Julai 2026. Dan if you guys tak beli tiket lagi, korang boleh beli tiket sekarang dekat TGV apps, ataupun kalau korang dah beli tiket dan korang akan tonton pada esok hari, tak kisahlah pagi hari ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, bersama dengan aku dekat TGV Suria KLCC. Right after kau tonton cerita tu, please Assalamualaikum pula. Please jangan spoil, Mat. No spoiler even though kau dah tengok. Jangan flex apa yang kau dah tengok. I mean, kau boleh cakap yang saya dah tonton Spider-Man Brand New Day. Fine, kau nak bagi rating kau. Fine, kau nak bagi pendapat kau. Fine. Tapi tolonglah jangan spoil anything in that film kepada orang lain yang bakal menonton filem tu. Please do so. Tolong aku meminta sangat-sangat dekat korang. Walaupun like say kalau kawan korang tu macam spoil je kat aku okay je. Please jangan doh. This film deserve the love. This film deserve the hype. This film deserve an attention daripada korang semua. So tolong jangan spoil anything daripada filem ni. Nak bagi tahu pendapat, nak bagi tahu pengalaman korang tengok dekat hall 4DX, hall screen X, hall IMAX tak adalah basically, ataupun anything. Ceritalah apa yang kau nak cerita, tapi jangan spoil any intipati daripada cerita ni. Walaupun kau ada teori yang sangat dahsyat, please don't do it. Please. Jangan rosakkan experience orang lain nak tengok cerita ni. Boleh? Okay. So semalam aku dijemput oleh Sony Pictures Malaysia dan juga GSC untuk pergi menonton filem Spider-Man Brand New Day lah. Dan aku tengok dekat hall 4DX, which is sangat-sangat best sebenarnya. Aku tengok kat hall 4DX tu dengan kursi goyang lah. That is my first time tonton filem dekat dalam hall 4DX. Kursi goyang, lepas tu ada percikan air-air dan sebagainya. Siap ada salji kan. Itu satu pengalaman yang baru lah dekat aku. Aku really had a great time watching that film, watching Spider-Man Brand New Day. Tapi of course kau nak tahu my no spoiler review, right, about this film. Okay. So, filem Spider-Man Brand New Day ni, sebelum aku lupa, durasi filem ni adalah 2 jam 25 minit dan akan mempunyai satu post-credit scene. So, post-credit scene itu akan ada dekat hujung sekali. Maksudnya lepas nama, lepas dia bagi tahu muzik, ni apa-apa semua detail, bawah sekali baru dia akan bagi tahu post-credit scene tu. Ada satu je Dan post-credit scene tu, kalau kau tanya aku penting ataupun tak, dia penting kalau kau ni adalah a really die-hard MCU fan. Ataupun kau ni pembaca komik dan sebagainya, ianya sangat-sangat penting. But let's say, kalau korang ada hal yang perlu dilakukan, korang kena pergi kerja pula lepas pada tu, it's okay, korang boleh skip je. Tapi by right aku rasa, sepatutnya, maklumnya, kalau kau layan every Marvel project, sepatutnya kau stay sampai habis lah. Okay? Apa post-credit scene-nya? Of course lah, aku tak nak cerita benda tu. Tu dah kira spoiler. Okay? So, what do I think about Spider-Man Brand New Day? Personally, pendapat aku, this is a really, really good film berkaitan dengan Peter Parker dan juga Spider-Man. A good film. Yang mana sepatutnya filem rencah dalam filem ni sepatutnya kita dapat dekat Homecoming tau. Tapi somehow kita dapat dekat Brand New Day. So apa yang aku cuba nak masukkan, apa yang aku cuba nak sampaikan dekat sini, bila kau tonton cerita Spider-Man Brand New Day, somehow kau akan rasa lain. Sorry, aku salah ayat ni sebenarnya. Bila aku tengok Spider-Man Brand New Day ni, aku rasa ni filem yang lain. Dia tak rasa macam kau tengok Homecoming, dia tak rasa macam kau tengok Far From Home, dia tak rasa macam kau tengok No Way Home. It felt different. Dan different tu lah adalah sepatutnya kita as a Spider-Man fan, sepatutnya rasa bila Spider-Man diperkenalkan buat pertama kalinya masa dalam Avengers Civil War tahun 2016. Bila diorang choose untuk buat Homecoming, ini sepatutnya diorang patut buat back then. Dan disebabkan itu, aku sangat suka apa yang terjadi dekat dalam filem ni. Aku sangat suka Spider-Man Brand New Day. Tapi, aku bagi tahu terus straight away berapa rating aku untuk filem ni. Aku bagi 8/10 bintang. Dan benda ni bukan dalam expectation aku. Kau ingat kan dalam video lepas aku cakap aku nak dia jadi 9 ataupun 10/10 whatsoever kan? Of course lah, korang tengok nanti korang akan bagi rating korang sendiri. Tapi bagi aku this is 8/10 bintang punya filem. It is a great Spider-Man
movie, not gonna lie. Tapi adakah dia outstanding? Adakah dia masterpiece? Tidak. Minta maaf sama sekali. Dia tidak merasakan sedemikian rupa. Tapi somehow Destin Daniel Cretton dan juga Tom Holland, diorang give the best performance yang diorang boleh bagi untuk filem ni. Untuk filem Spider-Man Brand New Day ni. That's why aku cakap yang filem ni rasa sangat fresh. Rasa macam kita start something yang baru. Walaupun kita start something yang baru, dalam filem ni akan ada benda-benda yang bersangkut paut di masa lampau yang diorang perlu resolve benda tu. Dan diorang resolve. Let's say kalau kau ada banyak gila persoalan pasal No Way Home, banyak persoalan akan terjawab dekat dalam filem ni. Every info-infonya akan terjawab. Lepas tu pula, kenapa aku suka cerita Spider-Man Brand New Day ni? Sebabnya aku suka how Spider-Man dan juga The Citizen ataupun orang awam yang ada dekat dalam filem ni, dia sangat bersangkut paut. Aku totally suka benda tu. Something yang jarang-jarang kita tengok dekat dalam Spider-Man Tom Holland punya projek. Bila aku tengok cerita Spider-Man Brand New Day ni, aku rasa dia macam satu gabungan di antara beberapa filem. Dan filem-filem yang aku boleh sebut adalah Spider-Man Tobey Maguire yang kedua, The Amazing Spider-Man yang kedua daripada Andrew Garfield, dan juga filem Thunderbolts. Yes, 3 projek ni kalau gabungkan, dia akan dapat Brand New Day ni. Adakah filem Spider-Man Brand New Day ni dia lebih best, dia lebih hype daripada Spider-Man No Way Home? Sorry to say, tak. Okay? Tapi adakah itu benda yang tak bagus? Tidak. 8/10 untuk filem Spider-Man Brand New Day is not a bad thing to say, to rate, to bagi verdict. Tak. Sebab bila aku post yang aku cakap 8/10 untuk filem ni, ramai yang question. Ramai yang cakap, oh, kau bagi 8/10 Kau tak bagi macam mana yang kau nak sebelum ni. Maksudnya filem ni tak best lah. Maksudnya filem ni ada benda yang kurang. Of course. Setiap movie yang ada, mesti akan ada kurangnya. Tapi, kalau kau masuk dalam panggung wayang, menonton filem Spider-Man Brand New Day dan kau expect yang filem ni akan jadi the same thing macam No Way Home, kau nak expect dia akan jadi macam Doctor Strange Multiverse of Madness, pesta cameo, pum pam back to back apa semua, tak. Cerita Spider-Man Brand New Day is literally so grounded. Cerita Spider-Man Brand New Day, walaupun ada actionnya yang sangat top notch, yang kau memang harapkan Tom Holland jadi, tapi at the end of the day, filem ni sebenarnya it is an emotional movie. The same thing macam filem Thunderbolts yang sangat-sangat emosi. Menyentuh tentang mental health, menyentuh tentang perjuangan diri sendiri, cuba melawan kesepian. Dan apa yang aku cakap semua benda ni, this is not spoiler. It's a literally perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut Tom Holland sendiri. So kalau kau masuk dalam panggung wayang, kau expect pum pam, portal buka, cameo here and there, kau literally akan disappointed. So saranan aku, kalau nak tengok Spider-Man Brand New Day nanti, tolonglah tonton as a Spider-Man fan. Tak kisah kau baca komik, tak kisah kau layan movie-movie Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland sebelum ni, tak kisah kau layan TV series macam apa nama ni? Spider-Man Noir, ataupun kau layan movie-movie yang sangat masterpiece, which is Spider-Man Into the Spider-Verse dan juga Across the Spider-Verse kan. Tolong tonton filem ni sebagai Spider-Man fan. Sebab dalam cerita ni dia tunjukkan the struggle yang Peter Parker perlu lalui untuk encounter benda tu. Okay? So tolong macam gitu. Dan most of the time aku tak kira benda ni. Tapi aku rasa banyak gila scene yang Spider-Man, yang Peter Parker pakai topeng. Kau ingat sebelum ni pernah ada satu isu yang macam Peter Parker pakai topeng dengan dia punya mata tu, kita tak dapat gambaran expression dia tu macam mana tau. The same thing macam kita mengharapkan Andrew Garfield yang dia lawan dengan Electro apa semua tu kan. Dia pakai topeng je, tapi kita tahu dia tengah resah, dia tengah gelisah. Dalam filem ni, kita nampak benda tu. It felt so real. Aku nampak apa muka Spider-Man despite of kau tengah pakai topeng. Dia rasa macam Peter Parker adalah topeng kau, tapi Spider-Man adalah diri kau yang sebenar. It was good sih. Tom Holland is so phenomenal dalam cerita ni. Cuma emotional scene dalam cerita ni bagi aku, dia impactful, tapi dia tak impactful enough macam yang berlaku dalam No Way Home. No Way Home is much way bigger lah. Dalam cerita ni pun Tom Holland masih lagi lakukan watak dia dengan sangat bagus.
masih lakukan lakonan dia dengan sangat bagus, tapi dia tak sampai to that limit lah. But at the end of the day, dia still a great actor as Spider-Man. Dan aku rasa kita dapat agree yang Tom Holland is our current generation of Spider-Man lah. Kita terpaksa accept on that. Mungkin lakonan dia actually dah surpass Andrew Garfield, dah surpass Tobey Maguire lah, dengan munculnya Spider-Man Brand New Day ni. Itu tanggapan peribadi aku. Dan tadi aku ada cakap kan yang filem ni dia berkaitan dengan emosi kan. Walaupun kau tak nak dia ni ada dalam filem ni, kau tak nak pelibatan dia ada dekat dalam cerita Spider-Man Brand New Day ni, somehow Zendaya sebagai MJ is so damn good. She's very very good sia. Aku rasa aku rasa dia dalam cerita ni paling superb nak dibandingkan dengan cerita-cerita lain. Zendaya sebagai MJ paling superb. Apa lagi aku boleh cakap? Oh ya, aku rasa aku boleh cakap pasal benda ni. Sadie Sink. For sure aku tak boleh cakap dia mainkan role apa, tapi Sadie Sink damn. Dia punya acting skill sangat-sangat dahsyat tu. Aku rasa Spider-Man Brand New Day akan jadi satu titik permulaan Sadie Sink dalam dunia perfilman Hollywood. Aku rasa right after this, muka dia, nama dia akan ada dekat projek-projek yang besar. Sebabkan the skills yang kau ada skill set yang kau ada sebagai seorang pelakon wanita is so damn good. And even kan, bila Sadie Sink ada je dekat dalam filem ni, kau akan terpegun, Mat. This is not the Sadie Sink yang dekat Stranger Things yang dia macam budak-budak lagi kan. Yang ada serta-serta masa di kayu. Tapi kali ni Sadie Sink, wow, she's so amazing sah. Ya. The role yang dimainkan pun sangat-sangat amazing. And dia sangat fit in dengan story yang Spider-Man Brand New Day cuba untuk tawarkan lah. What else aku boleh katakan? Oh, the colour dalam cerita ni sangat vibrant dan juga dia really highlight the New York City tu sendiri. Bunyi siren polis, bunyi ataupun Spider-Man swing dekat celah-celah bangunan. Wah, aku suka gila projek ni. Cuma of course lah, the reason why aku bagi 8/10 ada kekurangan dia. Contoh kekurangan yang aku boleh mention tanpa aku bagi spoiler adalah contoh, ada certain scene yang berlaku dekat dalam scene A, they jump to scene B too drastically dan aku rasa benda tu tak smooth kau tahu. Dan benda tu berlaku banyak kali actually dekat dalam filem ni. Tu pertama. Yang kedua yang aku rasa macam kurang berkenan sikit adalah, sure, aku rasa aku tak boleh bagi tahu siapa benda ni dah kira spoiler. Actually dia tak spoiler, tapi kalau aku cerita je, kau akan dapat terus gambaran dia. So tak boleh buat benda tu. Apa lagi yang kurang dengan cerita ni? Bagi aku fikir jap. Sampai tak boleh nak fikir padahal hilang 2. Dia masalahnya dia berkaitan dengan spoiler. So aku tak nak cerita. Tak apalah, aku cerita apa yang best lagi. The suit untuk Spider-Man cantik gila. Cantik gila. Dan Punisher dalam cerita ni pelibatan dia tak banyak, tapi kau akan enjoy that kind of bromance lah di antara Punisher dan juga Spider-Man. This is not spoiler, ada keluaran dekat trailer. Cuma concern aku is, aku tak kenal Punisher ni. Punisher dekat dalam series solo Punisher is totally different dengan cerita ni. So aku tak tahu benda tu adalah satu kekurangan ke tak. Tapi I do get it. Kenapa dia jadi macam gitu apa semua, sebabnya benda ni dah diceritakan dekat Punisher One Last Kill. Apa misi dia yang seterusnya dia dah ceritakan. So maybe that's why Punisher ada this kind of new personality, cara dia bergurau dan sebagainya. He's okay. The next one is Hulk. Oh, Hulk. Oh my god. Oh, Hulk. Aku harap tak boleh cakap macam tu. Hulk is so good. Tapi screen time dia tak banyak pun. Okay, let's be real, dia tak banyak pun. But
cukup lah untuk mengubati sesiapa yang ada minat dengan Hulk kat sini. Kalau kau nampak Hulk tu macam oh shit. Aku nak bagi tahu satu benda ni lah. This is not a spoiler kau tahu. But if you get it, you get it. Ada satu watak yang muncul dekat dalam filem Spider-Man Brand New Day ni yang aku rasa ramai orang takkan tahu. Dia literally the same thing macam Daredevil dekat dalam Spider-Man No Way Home. Aku masa tengok Daredevil dekat dalam Spider-Man No Way Home, aku terguja gila macam dia ada. Aku terguja. Ni aku cakap ni dalam No Way Home. Aku terguja kan. Tapi orang lain macam siapa sih ada ni? Dia lawyer? Siapa sih? Dalam cerita ni ada benda yang sama. Tapi bukan karakter Daredevil aku maksudkan. Ada benda yang sama. But if you are a Marvel fan, you will get it benda ni. The moment lepas kau tengok cerita tu, tolong hit me up. Tolong cakap, Fit, aku tahu siapa kau maksudkan. Tolong hit me up. Benda ni bukan rahsia ke apa nak. Shit, ni jadi spoiler nanti. But the moment kau dengar nama dia, kau tahu siapa dia. If you are a Marvel fan, kau layan video-video aku sebelum ni, kau tahu siapa dia. Tu je lah something big yang aku boleh bagi tahu tanpa any context, tanpa any spoiler. Scene mana semua aku tak boleh nak bagi tahu. What else? Kalau aku nak bagi susunan rating untuk filem Spider-Man Brand New Day ni, aku akan bagi Spider-Man No Way Home, Spider-Man Brand New Day, Spider-Man Far From Home, Spider-Man Homecoming. Tapi somehow cerita Spider-Man Brand New Day ni dia bukan a rewatchable film. Aku kena agree on that. That's why itu antara salah satu sebab aku bagi filem ni 8/10 bintang. It's not a rewatchable film. Dia too grounded on emotional aspect sampai kau tak boleh nak experience the fun for second or third time. Knowing that film ni is quite a depressing movie. Kau faham tak maksud aku? Macam Deadpool and Wolverine, tak silap aku bagi Deadpool and Wolverine 8/10 tau. Tapi that film is fun dengan dia punya cameo fest dan sebagainya kan. Fun to watch. Like anytime kau boleh watch. Tapi Spider-Man Brand New Day is not a rewatchable punya film. Yes, kau boleh tonton untuk kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Tapi contoh ni time raya kan. Time raya Aidilfitri kan. Lepas tu kau buka kat TV kau, orang datang untuk tengok Spider-Man Brand New Day, dia tak berapa nak sesuai. Sebab dia an emotional film. Dia bukannya film yang storytelling dia sangat simple kau tahu. Dia tak messy, dia tak ada berkaitan dengan multiverse dan sebagainya, which is good. Cuma dia terlampau menyentuh pasal emotion. Dia menyentuh pasal emotion membuatkan filem ni dia susah nak pergi macam Deadpool and Wolverine. Faham tak maksud aku? But overall, it is a good film. A film that we need actually. Sebab kita selepas Avengers Endgame, kita selalu disuap dengan satu expectation yang every film of Marvel, especially dengan film Spider-Man, perlu jadi pumpam-pumpam. Sebab lepas Endgame, Spider-Man No Way Home memang pumpam-pumpam gila doh. And every film try untuk replicate benda tu. Aku suka how dia tone down kan benda tu. Sebab perlu untuk tone down. Kalau every project kau kena buat cameo fest, kau kena buat itu ni, susah mat. Dan filem Spider-Man Brand New Day is a tone down daripada No Way Home, tapi benda tu bagus. Thank you sebab buat benda tu. Sebab filem ni adalah satu tamparan kepada kita semua supaya don't overextend sesuatu benda mat. Filem ni just nak sampaikan message itu saja. Kalau kau overextend, kau akan kecewa. Dan filem ni mengajar kita supaya jangan fikir berlebihan. Just enjoy apa aku nak tawarkan. Aku rasa the reason kenapa kau buat benda ni sebab kau terlampau bersendirian. Kau terlampau banyak fikir. Peter Parker banyak berfikir dalam cerita ni. So, 8/10 is not a bad thing. It's so great yang filem ni dapat 8/10. Tapi, aku sangat percaya ada orang di luar sana ataupun korang, the moment bila korang tengok Spider-Man Brand New Day, korang dah habis tonton, kau akan bagi 10/10. Confirmnya.
10/10 bukan sebab korang FOMO ke tak, tapi kau appreciate the struggle yang dia lalui. Kau faham apa yang dia lalui. And if you feel that, aku totally aku rasa appreciate yang kau rasa benda tu. Okay? So yeah, aku rasa that's it. My review untuk Spider-Man Brand New Day is a really great movie. A great Spider-Man movie as a whole. Bukannya a great movie macam The Odyssey, tak. It is a great superhero movie. That's the right words. Yeah. A great superhero movie. So yeah, itu je review no spoiler aku untuk Spider-Man Brand New Day. Minta maaf kalau ada terkurang sana sini. Dan esok aku akan tengok for the second time lah. Hopefully, who knows, bila aku tengok sekali lagi, rating aku naik ke 9-10. Aku nak sia. Walaupun cerita ni dia rasa sangat simple kan. Aku nak cerita ni dia sampai tahap 9/10 disebabkan how truthfulnya projek kali ni. Sebab dia tak gila bangang. Dia rasa macam simple. Dan aku suka benda tu. Dia tak perlu pun nak jadi complicated macam series Loki in order untuk aku bagi 10/10. So ya, aku harap bila aku tengok esok, dia akan mengubah rating aku pergi ke 10/10 ke. Tapi itu aku akan bagi tahu for correct plot untuk Spider-Man Brand New Day lah. Dan correct plot untuk Spider-Man Brand New Day akan keluar mungkin dalam 1 minggu lagi, 1 minggu setengah lagi. Dan kita akan berbual the whole spoiler thing berkaitan dengan Spider-Man Brand New Day. But for now, aku akan lepak dulu. Aku akan chill out dulu. So mungkin takkan ada video-video yang berkaitan dengan Spider-Man Brand New Day lah dalam masa yang terdekat. Okay? Untuk korang semua yang sorry. Tadi aku ingat aku tak tertekan saya rekod dekat aku punya mesin ni, apa nama sound card ni. Oh ya. Yeah. So aku harap korang enjoy Spider-Man Brand New Day. Please, if you guys dah tonton, kalau perlu tonton lagi sekali. This is Spider-Man movie, bro. This is the first Marvel movie pada tahun ni. So ya, tontonlah banyak kali, sebanyak mana yang korang mampu untuk tonton. Hall biasa, hall apa-apa pun tak kisah. This is Spider-Man week. This is Spider-Man month. So kita tontonlah Spider-Man banyak kali. So kepada sesiapa yang pergi TGV Suria kat LCC pada esok hari, aku jumpa korang esok. Dan be prepared, datang awal. Sebab aku ada hadiah yang aku nak bagi dekat korang semua lah. Okay? Kita akan main sedikit game, tagak gambar, have a few conversation, berbual dan sebagainya. Tapi tak boleh lah nak berbual pasal spoiler. Sebab korang pun akan tengok malam tu kan. Alright, aku rasa aku dah melampau-lampau sangat ni untuk no spoiler review. Sebab aku excited man nak borak correct plot, tapi tak boleh. But whatever it is, aku harap korang enjoy Spider-Man Brand New Day. Tolong tonton filem ni with rendahkan expectation korang dan enjoy a true Spider-Man movie yang sepatutnya kita dapat sebelum ni untuk projek. Untuk pelakon Tom Holland sebagai Spider-Man. And yes, Tom Holland is our Spider-Man. So yeah, without being said, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih for watching. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Just give me a sec. Give me a sec. I'm not in high school anymore. Oh, did you stretch? You a big stretcher? It's so good for you. You ready?